Mereka akan belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh menghormati guru-guru. Selamat sejahtera, salam TV PSS SKTV. Bersama saya Jovisa Steven Ana Jamal dalam liputan berita terkini dari TV PSS SKTV. Pada hari ini, saya melaporkan program yang berlangsung di pentas utama SK Tangga Batu. Pada jam 7.15 pagi, bermulanya majlis penutup program transisi tahun 1 bagi sesi 2025. Program ini dimulai dengan bacaan surah Al-Kahfi yang dipimpin oleh Ustaz Rahim. Kira-kira jam 7.50 pagi atau cara diteruskan dengan bacaan doa oleh murid tahun 1 dan juga ucapan wakil daripada murid tahun 1. Antara pengisian majlis pada hari ini ialah penyampaian ucapan perasmian oleh Encik Syariza bin Zahari, Guru Besar SK Tangga Batu. Ikram murid tahun 1, persembahan murid tahun 1 dari setiap kelas didahului dengan Chapter Ibnu Qayyim, Chapter Ibnu Rusyid dan Chapter Ibnu Khaldun. Penyampaian cenderahati kepada wakil murid dan guru kelas tahun 1 serta sesi fotografi bersama jawatankuasa yang terlibat. Antara objektif ini diadakan adalah membantu pendidikan murid menghadapi perubahan di rumah atau prasekolah tadika kepada pendidikan formal, menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah dan guru, membina hubungan antara murid dengan pelanggan sebaya, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran, bantu murid mengurus diri sendiri, menjadikan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Bersama saya lagi, Jovisa Steven, dalam liputan TV PSS SKTV. Pada pagi ini, juga bersamaan dengan hari Jumaat 21 Mac 2025, sekitar jam 10.45 pagi, berlangsungnya taklimat bagi program Salam dan Permata Pintar di Perpustakaan SK Tangga Batu. Program ini melibatkan kehadiran ibu bapa murid yang terlibat bagi membincangkan prestasi murid-murid Salam. Majlis ini dimulakan dengan ucapan kata anwat oleh pengerusi majlis, bacaan doa, ucapan guru besar, sesi bersemuka dan edaran jadual kelas intensif. Antara objektif program Salam dan Permata Pintar ialah
murid dapat menguasai kemahiran membaca dan mengira sekurang-kurangnya melepasi saringan pelepasan pemulihan. Murid dapat membina keyakinan diri untuk menguasai asas ilmu pengetahuan dan dalam semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Murid dapat memupuk disiplin diri melalui kehadiran yang baik di kelas intervensi. Dan murid dapat membentuk sikap positif cintakan ilmu dan menghormati guru kerana adab itu mendahului ilmu. Harapan yang tinggi agar program Salam dan Permata Pintar ini mampu melahirkan murid yang berkemahiran dan berketerampilan demi masa depan yang cerah. Sekian saja laporan daripada saya. Jangan lupa ikuti siaran TV PSS SKTV. Ketik butang suka dan kongsikan siaran ini untuk tontonan umum. Berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Salam dan Permata Pintar, program intervensi murid, bagi sama-sama mendengar taklimat berkaitan program ini dan tanpa membuang masa lagi, dari sekalian saya ingin menjemput Yang Berusaha Encik Syarizal bin Zahari, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu.